SST bermula dengan banyak soalan. Semakan semula kadar cukai jualan dan perluasan skop cukai perkhidmatan dijadual bermula pada 1 Julai 2025. Langkah ini yang lebih dikenali sebagai SST diumumkan sebagai satu cara untuk menambah hasil negara, namun telah mencetuskan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. SST kali ini disasarkan kepada barangan dan servis mewah atau sekurang-kurangnya bukan keperluan asas. Antara yang terlibat, saya bacakan senarai. 5% cukai dikenakan ke atas smartphone, cheese, salmon, strawberry dan sutera. 6% cukai dikenakan untuk warga asing yang mendapatkan rawatan di klinik swasta. 6% juga dikenakan ke atas pendidikan swasta. Ini termasuk taska sekolah dan universiti, institut pengajian, institut pendidikan swasta. 8% untuk rawatan kecantikan seperti facial dan lain-lain rawatan estetik. Masih belum jelas sama ada kedai urut termasuk dalam kategori ini. 10% untuk basikal lumba. Ini untuk mereka yang suka bawa basikal fancy di semua tempat, khususnya di Putrajaya. Beberapa pihak menyuarakan kebimbangan SST baru ini membebankan rakyat. Woon King Chai, pengarah di Institut Insaf, menggesa agar pelaksanaan SST ke atas barangan makanan dan hasil pertanian dilambatkan. Katanya, Malaysia adalah sebuah negara yang masih belum mencapai sekuriti makanan dan bergantung tinggi kepada makanan import. Nampaknya, suka tak suka, kos akan naik sekiranya SST dikenakan ke atas barangan makanan yang diimport. Kerisauan utama masyarakat dan pihak pengkaji adalah inflasi. Dalam perkembangan berkaitan, bekas ahli Parlimen Kelang, Charles Santiago, mencadangkan agar kerajaan menaikkan cukai harta sebanyak 2% untuk golongan T10, iaitu 10% terkaya di Malaysia, dan bukan implementasikan langkah SST terbaru ini. Katanya, tambahan cukai harta berpotensi menjana 5 bilion ringgit tambahan sekaligus mengurangkan beban cukai kepada rakyat. Santiago menolak pendirian Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuzia Saleh yang minggu ini menyatakan bahawa kerajaan boleh kehilangan sokongan sekiranya menaikkan cukai terhadap golongan terkaya. Ikut logik Fuzia, pemandu Grab dan pekerja di Speedmart 99 akan marah sekiranya mereka yang duduk dalam banglo besar terpaksa bayar lebih cukai. Kami di Kuasa Live kurang setuju dengan pendapat Timbalan Menteri.